Laksam kind of day. Jeng jeng jeng. Ni para pengusaha Laksam Rich Talents. Ni Kelantan. Allah. Oh, Laksam extravaganza lagi ni. Okey, ni siapa punya? Ni okey. Laksam ni tahu tepung apa? Beras dan gandum. Ada juga orang tambah tepung ubi sikit supaya kenyal. Kan? Kejap. Rasa Laksam. Ni alahai. Okey, kalau boleh memang cantik ni letak limau sini, kan? Tapi kalau orang nak makan, orang makan di situ kan. Kalau kita ambil ni, bekas korek hidung, ambil limau perah. Kan? Kalau boleh letak tepi. Dalam side dish kecil tu kan. Punya awak punya. Perah Laksam pagi tadi baru saya makan Laksam. Tepi. Tengok. Kan tangan macam ni. Kan jadi kotor. Ni Laksam Kelantan. Kan? Kelantan. Apa ada orang Terengganu tak? Ada siapa? Mana? Tak ada? Okey. Kalau Terengganu, dia lada dia lain. Satu, you punya ulam ni. Ulam kita tak potong macam ni. Macam nak buat acar pun dia. Ulam. Lepas tu, ulam tu tak cukup. Ulam apa dalam ni? Allah keras. Banyaknya ikannya. Ulam patutnya ada apa? Tauge, bawang kantan, timun, kacang panjang. Daunnya daun apa? Daun ketum? Daun ketumbak? Daun ketumbak? Tak. Daun kemangi ni. Kalau Terengganu punya, dia pakai cili bo, belacan bakar dan garam letak tepi. Letak tepi. Lepas tu dia gaul sekali. Adjust kemasinan tu. Kalau sukalah. Ini pasal terlalu pekat sangat. Kering dah pasal lama dah. Ke terlebih tepung ubi nampak ni macam kuitiau dah jadi. Lebih tepung ubi Betul? Ada? Betul. See? Pandai gue. Kan? Kita golek-golek kita dah tahu terlebih tepung ubi ni. Bismillah. Manis. Laksam ni punya hanyir. Kan gua ada hanyir. Okay, satu, kita kena make sure ikan tu kita basuh bersih. Kan? Lepas tu, dia punya balancing. Kalau benda hanyir, kita bawa gula. Setengah, kebanyakan Kelantan memang tak gula lah sikit. Nak letak sikit tak apa. Tapi kalau terlalu lebih, dia jadi ekstra hanyir. Benda dah hanyir, gula dia dah ada ekstra hanyir. Kan? Itu yang pentingnya ulam. Ulam tu dia akan counter sikit. Dengan limau, dengan belacan bakar, dengan sambal cili dia tu lah. Tapi ulam main peranan. Kalau tidak, dia jelak jadinya. Kan? Sebab tekstur dan Laksam tu dah lembut. Dengan kuahnya bersantan macam itu. Letak limau ke letak asam keping? Kalau Terengganu dia tak payah masak kerana dia perah santan dengan air panas ataupun air suam. Jadi that's why kalau di Terengganu kita panggil kuah putih ataupun kuah mentah kita panggil. Ya, kuah putih atau kuah mentah. Mentah kerana kita tak masak, turun tangan. Mentah kerana kita tak masak lah, dah. Tapi kalau kuah tak masak tu dia tak tahan lama. Dia kita makan, buat tu sekejap, sejam dua tu kena makan habis. Tapi kalau nak niaga tak boleh. Kalau nak 2, 3, 4 jam, 5, 6 jam tu kan, memang buih-buih cinta yang timbul. Kan? Hai. Saya say hi to you lah. Ni, budak-budak ni, buat sendiri Laksam beras. Kena rasa. Jap. Ambil kerepu. Allah. Buat sendiri Laksam beras susah tak? Senang. Ada pesan tepung beras ke campur gandum tak? Campur gandum juga. Kalau Laksam Pahang, Laksam gandum tau. Ada orang Pahang? Tak ada. Jadi Laksam. Tapi pada ni dia punya Laksam. Dia ingat dia buat mi kari katnya. Ni Laksam ulam. Lepas tu celur pula. Mana ada? Ulam kita tak celur. Lepas tu kita potong ada alun, nipis-nipis cantik. Tapi awak punya limau cantik. Limau awak potong cantik. Apa ini tak mau? Ini tak boleh. Orang tak letak ni. Tapi awak punya ulam ni cantik potongnya. Siapa punya? Ini cantik potongnya. Ya. Ni pun okey. Tapi lah kering lah. Tengok ketua kata Laksam. Rasa dia punya noodle. Bismillah. Ini banyak pun boleh lah. Berdenyut aja. Tapi kuahnya sedap. Siapa buat kuah? Kuahnya sedap. Tapi ini denyutan cinta namanya.
ada nyot. Rasa sama juga dia bagi ulam mi kari. Ulam mi kari. Ya Allah. Kenapalah di mi kari ke laksa dengan laksanya? Hai. Siapa punya idea pergi rebus kacang panjang ni? Kenapa? Benda yang kita biasa makan, yang tradisional, kena ikutlah tradisional. Benda tu nanti tertil tak masak. Tak, dia memang mentah. Ulam memang mentah. Dia pegang tepung beras yang tepung, dia kan macam gitu kan. Nah, jadi kita campur air. Kalau kita gulung tu dia retak. Jadi nak lembutkan dia sikit, campur tepung gandum. Nak kenyangkan sikit, dia campur sikit je tepung ubi. Okey, ni pula. Ni limau pula tak ada. Ni, cili hijau buat apa ni? Tak perlu. Kita tak garnish dengan cili hijau, cili merah. Laksa kita garnish dengan ulam dia tu. Ulam. Adunan dia lembik, campur tepung beras dengan tepung gandum. Jangan campur tepung ubi. Orang Terengganu kata nyunyuk. Ada orang Terengganu? Ada. Nyunyuk. Nyunyuk kenyal. Tak suka garam, tak suka asam. Siapa punya? Tak suka garam, suka asam, tawar sikit. Lepas tu, ulamnya kalau kita potong, kalau boleh buang yang tengah. Kalau kita nak remain dia punya crunchiness. Kalau bubuh yang tengah ni, kan yang tengah ni, dia lembik lah. Ini, saya rasa ni je lah, benda yang sama. Nyunyuk juga. Nyunyuk juga. Dia getak pula pinggan. Okey. Saya kuahnya dulu ya. Kuahnya macam, kenapa kuahnya macam color dia gelap sikit Ke banyak black pepper dengung nanti ni. Macam orang pantang yang makan. Tapi tak rasa dengung. Tak. Adalah rasa. Ni tak gelik. Dia tak gelik. Ni ada pula cili. Ni tak mau. Ni Julien ni kita bukan buat acar. Ni cili. Kau. Patah-patah laksa kenapa? Susah tak buat laksa? Ada lain kali boleh buat laksa sendiri lah ya. Tawa pula. Kuat. Ni sama. Yong tafu. Yong tafu. Kenapa macam ni? Ni pun banyaknya lada hitam. Mentang-mentang Extra Spedo. Mentang-mentang Extra sponsor. Terima kasih Hexa. Extra Spedo dia bagi lada hitam macam aku nak beranak ni. Nyunyuk. Cuba rasa laksa macam bila kita makan dough yang tak makan. Rich talents. Rich talents. Rich talents.